semasa dan selepas bencana. Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil serius berkaitan dengan keselamatan warga kita, khususnya yang melibatkan murid-murid dan kita siap siaga menghadapi bencana khususnya ketika monsun dimulai. Malaysia sekarang tengah menghadapi masalah banjir. Okey, begitu juga dengan negara mengetuk pintu. Jom dalam beberapa minit ni kita bedah siasat pelan kesiapsiagaan bencana kat Malaysia. Sebab bila bencana melanda, yang paling teruk menanggung bebannya selalunya kita orang dewasa. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada persediaan, risiko untuk mereka jadi sangat-sangat tinggi. Tapi cuba bayangkan sekejap, macam mana kalau setiap komuniti, setiap sekali jadi. Kedua, mitigasi. Kalau tak boleh elak, kita kurangkan impaknya. Macam bina binting banjir. Kena anda simpan dalam telefon anda sekarang juga. apa